Kalau dapat je 100k view, dia akan beli dia tadi. Jangan ingat Datuk tu seorang yang boleh beli. Daddy pun akan beli kalau 100k view. Jadi kalau nak tahu, bawa 18 atas. Baru tahu mus kat mana. Cepat. 1, 2, 3. Kami semua dah kena. Cepatlah. Man, Man. Man pula man. Man, tu man, terbaik man. Pengsan berdiri. Man, memang terbaik man. Memang terbaik man. Man. Muka memang terbaik tu. Dek, apa hari ni abang dengan tim semua kita nak pergi kenduri. Kenduri orang Mercedes. Orang pakai Merc dia boleh pergi kenduri ni. So kita semua hari ni naik Merc lah. Hari ni semua kita sama Merc. Tu kita punya leader lah. Kita punya Ferrari kita tak bawa. Ferrari. Lambo semua. Ya. Hari ni Merc. Aku naik dengan kau. Dah. Sebab Let's tahu go, aku guys. nak tidur kan. Aku nak tidur. Kereta manual tu. Jom guys, kita nak pergi event Mercedes Classic dekat Pantai Batu, Selangor. So lebih kurang dalam sejam setengah. Let's go. Mana kita ni? Jom kita pergi tengok apa dia kat dalam tu. So korang jangan heran lah kalau banyak semua lebay-lebay kan. Itulah orang kaya lama dulu guys. Diorang sekarang dah balik kampung. Sebentar lagi kita akan mula untuk sesi kedua. Kita tunggu sekejap lagi 2-3 orang yang handle gold bar. Okey, sesi kedua ni kita ada gold bar. Kita ada gold bar. Siapa yang nak menang kereta, tuan beli merchandise daripada Pengsan Berdiri. Kita ada voucher penerbangan. Minor. I pakai minor. Dia suka. You Chinese weh, boleh. Dia suka minor. You tunjuk je G-Wagon Suka minor. confirm dia nak. You suka minor. You tunjuk S-Class, tunjuk You suka G-Wagon. minor, right? Minor apa? Minus. Tak. Tak nak. You suka kan? You cakap kan? You suka. You suka. You pasang 3. You suka PDF ke? Ay, you PDF tau lah. itu okey apa you? I okay. Apa tu? Fuel divider Oh, fuel divider ni. fuel divider ni lah, and then dia pakai ECU Cosmo dalam tu. Oh, So gila. head dia 16 lah. Oh, ya 16. 16 valve. Dia 24 valve lah.
16 lah. Tapi dia high rev punya engine lah. Dia sampai red line dia sampai 77. Tapi bila kita dah buat, kita tak rakan lah. Ini full stock ni lah, full stock ah. Tak boleh tekan lah. Tapi kalau saya bagi kat anak saya ni, rasanya dia tekan juga ni. Dia minat betul ni. Ah ni crossword ni. Seat. Dia jalur-jalur macam ni. Lepas tu belakang pun macam dua seat juga. Dia silang tu. Dia bukan tegak. Seat dia silang. Ah ya, betul lah. Tapi dia crossword dia ni. Seat dia macam recaro sikit. Dia sampai recaro sikit. Lepas tu ni belakang pun ada dua juga. Oh, okey. Dia macam terasi macam tu dia bagi. Ha. Weh, 2.3 loh. Weh, apa ada ni doh? Nuklear bawah ni. Nuklear bom weh. Original sticker. The last one Kau wah. Ini betul-betul restore. Betul-betul lah. Dia- Semua dia stiker code position colour semua. apa? Grey apa? Yang ni Code dia colour dia? kod dia 199. 199. 199. 199 dia kalau you Google Mercedes 199 dia metallic blue black. Tapi tak nampak macam blue. Betul. Ingat grey Dia, kan? dia macam space grey macam tu. Space Bila black. pergi Puspakom baru ni nak tukar nombor ni. Dia declare grey. Oh, Grey lah, apa? nampak macam grey. Macam grey. Tapi blue black boleh jadi juga sini. Rim lawa. Oh, aku memang minat tu lah rim kompang. Main kompak. Dalam dia tu. Ring kompak banyak tu dekat yang replika ni. Dekat itu apa? Akom ada. Oh ya. Kompang macam ni lah tak ada. Yang Ah. yang satu lagi tu ada. Yang macam ni susah dapat. Lawa tu. Wah, tu syak. Boleh lah Yang beli. macam 1 to 4 pakai. Weh, kau New York tu. New York. Ya, one first place. Yang paling susah dapat rim. Rim. This is Evo 1. Oh, Evo 1. Evo 1 the original. Dia- 16. Apa nama rim dia? Ni Gali Deco. Ini deco. Ini original Cosworth Masih pakai 17 ni. 16. 17 sebenarnya saya dulu pakai 17 tapi kita tak boleh untuk Cosworth. Dia mesti makan sini. Kan hawa kemas. Satu lagi lah. Dino Buat kemas. sini pula. Weh, 300,000 tu. 300. Kita beli Supra lah. 300 Supra. Supra lah. Ni janji ada sebiji dah. Janji ada sebiji. Ingat. Saya pakai kipas Volvo apa 70 itu. Oh, bagi besar sikit. Bagi besar kipas yang dia ambil tapi buat ni electric starter. Buat memang buat manual lah. Dia sendiri dia seorang ni boleh buat. Oh, modified tu lah. Dia dah Dia ada relay dia apa semua. Kalau kita letak relay biasa masuk pop tenang balik. tenang balik tak boleh. Dia memang selalu memang dia kalau tengok tower ni saya tahulah siapa yang buat. Dia yang buat. Nanti yang belakang Tapi ni warna dia. yang belakang tu Ni Mak Yi tu. engine original carburetor tapi buat injection. Oh, tak payah tukar engine. Dah tak payah tukar engine. Dia kan Setakat original 2, carburetor. 3, Tapi ni carburetor tak? Ha? Tak kan? Ini dah inject. Ni kan? Ni kan? Injection betul lah. Okay, tak apa. Bagus dah. Jadi kalau nak tahu bawa 18 atas. Baru tahu mesti kat mana. Steady je kan? Oh, tangan sebelah saya. Confident. Pasal saya pakai dah lama juga Tapi mula-mula tengok je lama-lama sikit berkenan pula. Tapi memang buat tu post cover ni. Aduh dah. Apa lah. Kita W204 C63 je. Okey, yang penting mas. Itu bintang 3 tu komunis. Bintang 3. Bintang 3. Komunis. Allah tu.
mafia. Okey, seterusnya kita minta kita punya peserta kedua kita untuk mendekat. Ada tekan, betul kita tekan. 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 Boleh duduk belakang. Mayat tu. Wih. Ni tak payah beli kulinen pun. Tak payah beli kulinen. Ada plug lagi. Wih lawa tu. Kat model ni lah 230 CE kat Lipis orang nak jual 45,000. Macam dia tahun ni. Oh ya. Dia dah jual 90k. Abang ni. Oh boy. Oh, dia ada 3 orang. Siapa dapat kunci? Wow! Dapat dia. Abang marah ni. Abang tu marah sebab tak menang kereta. Babi. Cakap abang tu kita bagi dia FD lah. Jom. Bang, abang ada harapan lagi untuk menang FD kan? Just buat video and share je. Dapat 10,000 like, menang FD. Boy, mati kacang. Tahun depan. Tahun depan lagi. Datang kereta ni tak? Lagi dua ni. Banyak ni. Dia nak jual lah tu. Dia dah ada. Original Maybach. Okay, you tahu tak ni kereta apa? Ni kereta bukan tu. Ni apa? Stuart Little. You tengok tak Stuart Little? At the movie what? Stuart Little. Tak tahu ah. Stuart Little yang tu. Stuart Little yang tikus tu. Guys, so now kita dah habis, dah tamat dah kita punya event guys. Dah umumkan dah pemenang kereta mata kacang tadi. So guys, dapat tak kita tengok semua klasik yang betul-betul tak pernah nampak, selalu nampak dekat IG je. So hari ni dapat tak nampak, tengok depan-depan, ngam betul lah. So guys, jangan lupa kalau dapat je 100k view, Daddy akan beli kereta ni. Jangan ingat Datuk tu seorang yang boleh beli, Daddy pun akan beli kalau 100k view. Okay, cepat guys, korang share sekali. Mantap. 100k view guys, let's go.